taqtulun nafsan allati harramallah illa bil haqq. Beda kianan makhluk Allah menyuhana berlay. Berlay manuk lagi malam nyo dah tia dah blow bunuh dah tia. Ye. Apa pakai ni baju kau ni mulut. Yang hajat netek barang. Dia nak atas merumpak pada mikinya pin rampot. Merumpak canguk ni berledak. Lepas saya ada nampak pun ada berlek canguknya. Ini ada betul-betul ada di Jawa mereka dah suruh. Anjir, 3 kali bohong dia khalifah pun dia dah berlaku orang negeri. Anjir, mengepi ujian punya kebikan yang mengau Tuhan. Kebikan jam ni dia dah tengok tadi dekat. Padahal kita pun dan hak ada ni. Menurut perkatikan tu. Jadi pergi orang dah pula apa dia, pergi orang dikok. Okey, saya pergi orang tu. Dikok bro, bang dia lebih bro pada dikok. Bina yang dijual Allah dan dah habis peranam dah ada buat. Maka lebih sadar kita nyawa daripada sadar dikok. Mana rakyat ada Allah ya Allah ada gunu mati dikok ni. Lah anak dia oleh Allah aku mati kai dia aku mati dikok. Jika ni itu sadar. Dia punya kai baju you deh. Ha, IPDG kerana kata ilahnya. Ya, lebih ilahnya ada orang kemawi jangan ubah ruang. Cuma mata kawin nak pungu, kemudian dia baik. Mereka kau yang kau baca, ini mana orang macam baca ni? Ini yang baik dan kita dah tunggu. Lupa lagi. Mana kedatangan? Dah. Wah nak jamu lang kedatangan. Wala taqtulun nafsan allati harramallah illa bil haqq. Mulyan tamah lo imong tu wala taqrabu malal yatim. Baik betul wardan yatim. Ya, olehnya wa auful kaila wal mizan. Kita ngomekat berbudoi timbangan, berbudoi padang. Budoi olehnya sempurna jadi hidup macam lah ayatnya. Pada ayatnya dalam Quran, baturan pula nak pegah. Ayatnya kan pegah. Sebab menyok pegah tu ayat kamu pun yang kinannya dong. Sebab menyok lagi nyok pegah dalam Quran mulai balik pulang ni dah. Tuhan nak nampak kan apa di dalam hukum ada. Punya orang pegah lemui ayat yang ilahnya orang lain. Nama dia